saya Norina Syihah daripada PDK Pelangi Kasih Paribunta. Saya Zalika binti Saad daripada PDK Noriman Bongsu. Sepanjang kami berada di sini selama 2 jam, kami dapat mengetahui cara-cara untuk menanam dan menyemai pokok. Sepanjang masa kat sini, apa yang kami dapat pengetahuan tentang bagaimana penanaman sayur secara organik, beza dia organik dengan tanaman sayur yang biasa, racun, dan banyaklah ilmu yang kita dapat kat sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Khatijah Natural Farm kerana sudi menjemput kami daripada PDK Paribunta dan PDK Alfonso. Terima kasih. Patutnya aku tak ada soalan.